Dalam video kali ini saya akan terangkan macam mana cara untuk daftar dan apa kelebihan setiap package yang ada. Biasanya bila anda dah lihat iklan dan anda akan direct WhatsApp saya, dan bila WhatsApp tu saya akan hantar info secara auto dahulu. So boleh lihat package apa yang ada, berapa keuntungan semua, boleh lihat dekat info yang saya dah bagi. Dan kalau kata tak ada respon dalam masa 10 saat, boleh reply sahaja start. So nanti akan dapat info secara auto. Dan dekat info ni saya akan explain satu persatu macam mana cara untuk kita lihat package dan macam mana cara untuk kita daftar. Dan dalam video kali ni saya akan tunjuk macam mana cara untuk buat transaksi, sebab yang tu saya dah sediakan dalam video tutorial. Selepas daftar nanti dah ada disediakan video tutorial macam mana cara untuk buat transaksi. So ini adalah respon pertama. Boleh lihat dekat sini saya dah hantar. Untuk video ni memang dilajukan sebab untuk hantar file video tak boleh nak saiz yang besar. So saya lajukan video ni dan saya hanya nak tunjuk macam mana cara untuk buat transaksi top up saja. So seterusnya kita pergi kepada senarai produk dan package apa yang ada. Boleh buka file PDF yang saya dah hantar ni. So ini adalah senarai produk untuk package Pro, dan ini adalah senarai produk untuk package Lite. Ini adalah senarai produk untuk package Basic, dan ini adalah perbandingan setiap package. Boleh lihat dekat sini. Contoh produk pertama adalah B1 3.5%. Maksudnya kita boleh jual top up untuk B1 untuk package Pro. Tapi untuk package Lite dan Basic tak ada produk tersebut. So itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang pertama kita boleh lihat dekat sini, perbezaan profit untuk package Pro lebih tinggi dan lebih banyak produk boleh jual. Kalau yang pangkah tu maksudnya package tersebut tak boleh nak jual produk tersebut. Dan seterusnya kita boleh lihat feedback pengguna yang dah guna apps top up ni. So boleh lihat sahaja dekat ni, saya dah bagi perbezaan keseluruhan setiap package yang ada. So boleh lihat package Pro sekarang ni ada promosi sebanyak RM9.4%. So semasa saya buat video ni pada harga promosi sebanyak RM9.4% sahaja untuk package Pro. So kemungkinan anda lihat selepas ni, kemungkinan harga dah lain ataupun lebih murah, mungkin juga boleh lebih mahal, bergantung kepada promosi semasa. So semasa video ni dibuat, promosi semasa adalah package Pro sebanyak RM9.4% sahaja. So apa kelebihan dan perbezaan adalah yang bertanda warna hijau tu semua package tersebut boleh dapat. Kalau boleh lihat dekat package Basic, walaupun pendaftaran sebanyak 5% sahaja, dia masih boleh jual top up dan bayar bil, tapi keuntungan macam saya bagi tahu tadi lebih rendah berbanding package lain. So boleh lihat sahaja jadual yang saya dah sediakan. Kalau ada soalan lain yang tak faham, boleh sahaja terus WhatsApp saya untuk tanya. Kalau dapat harga promosi dan kita nak buat bisnes ataupun kita nak guna sendiri untuk keuntungan yang tinggi, so ambil sahaja package Pro, sebab kita akan dapat lebih banyak produk dan kita akan dapat keuntungan yang lebih tinggi berbanding package lain. So kalau kata tak ada modal, boleh sahaja daftar dahulu package Basic dan boleh upgrade kepada package yang lebih tinggi kalau dah ada modal nanti. So lepas tu boleh buat bayaran ke akaun yang saya dah sediakan. Lepas tu isi detail-detail yang tertera dekat WhatsApp tu. Saya akan proses biasanya kurang daripada 1 jam. Saya dah proses dan saya akan bagi ID dan link tutorial macam mana cara untuk login apps top up ni, dan macam mana cara untuk guna, daripada cara nak top up, cara nak tambah stok, macam mana cara untuk daftar downline. Semua saya dah sediakan dalam panduan. Untuk harga yang saya dah tunjuk tadi tidak termasuk dengan harga printer dan juga mini printer. Yang ini harga untuk pendaftaran sahaja. Bila daftar, saya akan bagi satu akaun di mana kita akan install apps dekat telefon dan kita boleh buat transaksi menggunakan telefon kita sendiri sahaja. Kita tak boleh nak print receipt, tapi kita boleh jual top up, kita boleh bayar bil dengan pendaftaran sahaja. Tapi kalau kita ada kedai, kita nak print receipt, at least kita dapatkan mini printer dan kita akan sambungkan ke telefon kita untuk kita print receipt. Tapi kalau kata kita nak asingkan telefon kita untuk telefon kedai dengan telefon kita personal, kita boleh beli mesin top up ni untuk kita letak dekat kedai. Cara untuk penggunaan mesin top up ni ataupun mini printer boleh lihat dalam video-video sebelum ni. Saya dah sediakan macam mana cara untuk buat transaksi menggunakan mesin top up dan juga mini printer. So untuk harga tu boleh reply sahaja mesin. So nanti saya akan hantar juga info secara auto. So boleh lihat sahaja harga yang tertera dekat skrin tu nanti. So dekat skrin ni saya akan hantar info secara auto. Dan boleh lihat dekat sini, kalau katakan kita nak daftar package Pro dan kita nak ambil mini printer, adalah harga dia sebanyak RM174. So ini adalah harga promosi semasa video ini dibuat kalau untuk pendaftaran dan juga sekali dengan beli mini printer. Kalau kata daftar sahaja, kita tak akan bagi mini printer ataupun mesin top up. Tapi kalau kita nak daftar dan beli mini printer, ini adalah harga yang kita perlu bayar untuk kita dapatkan mini printer ataupun mesin top up. Dan mini printer dan mesin top up ni bukan pilihan wajib untuk kita guna dalam bisnes top up dan bil ni. Hanya untuk kita buat jualan top up dan kita nak print receipt dan bagi kepada customer sahaja. Paling-paling kurang kita hanya perlu ada telefon sahaja untuk kita buat transaksi top up dan pembayaran bil customer. So kalau ada apa-apa pertanyaan yang tak faham daripada info-info yang saya dah bagi ni, boleh sahaja reply message WhatsApp. So nanti saya akan jawab berdasarkan soalan-soalan yang anda tanya.